Okay, selesai kita selesai lepas kita tawaf 7 pusingan. Kalau sunat Nabi yang pertama kita solat sunat tawaf. Di antara tempat-tempat yang terbaik dan afdal antaranya di Mu'tazam. Kalau kita tawaf dengan Hajar Aswad. Yang kedua, sunat kita minum air zam-zam. Sunat kita minum tuan-tuan. Sunat kita minum air zam-zam. Dan yang ketiga, sunat kita dapat bersama Arab. Itulah pintu yang kita masuk untuk menuju ke tempat sakit. Okey. Okey, terus ke tempat saya. Mana kamera? Dan yang terakhir dipersilakan Tuan Kamalia Yunus. Majlis mempersilakan Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Muhammad Naim Haji Mokhtar, Menteri Jabatan Perdana Menteri serta Dipti Hormat untuk mengambil tempat. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dekat wilayah Persekutuan bagi tahun 1446 Hijrah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebentar lagi kita akan mengadakan praktikal bagi ibadah umrah yang akan dipimpin oleh guru-guru pembimbing ibadah haji kita. Jadi sekali kita nak pisahkan antara maktab. Jadi sekali kita ada 3 maktab yang telah pun mendapat nilai masing-masing. Maktab 71, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok nilai masing-masing. 7